Ni pasal orang nak pergi kerja ni. Dia masuk pejabat pukul 9 kan. Yang swasta apa semua. Pasal banyak kereta pagi ni. Jalan raya dia besar tak apa. Kereta banyak ni pasal dia orang nak pergi kerja ni. Masuk office pukul 9. Tahu. Adik dia masuk pay awal. Pukul apa dah sampai? 7 lebih dah sampai. Ya. Dia macam itulah. Kat dia buat begitu. Dia cepat tu cepat balik lah pada dia. Kereta ni. Saya nak baju. Baju ni. Mana? Kadang dia. Lah, kita motor. Kadang tak senang ya. Kawan dia. Apa dia? Dia pakai pakai tapi pakai yang
ada. Nainun. Dah berapa kali. Sekarang dah susah lah. Pasal dia highway ni. Ada yang baru punya highway dia. Baru ni Suka tu. Memang lalu situ situ. Lepas salah masuk. Macam kita hari tu ada ni. Yang tak bola tu. Tinggi aku takut. Tu highway. Macam tu sekarang dah. Kelit-kelit je tak. Kelit-kelit. Kalau tinggal kata apa? Tak ada yang kecil tu lah. Ni aja. Tapi tu Ila ada balik Kelantan. Nanti hari yang mana pergi kerja nanti balik Ina. Dari Ina. Yang nombor 2 tu. Nombor 2 ke 3? Nombor 3. Dah kena masuk? Orang bersadar belum tu. Bersadar dah tak ada tu. Apa satu? Licin kan, licin. Petang nak balik ke Taipei. Dan Udin pula nanti lagi nak ke balik jaga mana. Zaidi memang kat situ je lah kan? Situ tapi dia tak ada. Dia pun dia bukan duduk rumah dengan mak. Dia lain. Kalau ada rumah dia Dia pun sendiri. tak ada, dia pergi beraya sebelah Isteri dia. Dia dibawa. Macam ni ikut tempat kita ke? Di situ. Apa? Sarapan. Serepot sarapan. Breakfast. Tempat kita hari tu. Ada kosong Delik boleh masuk. Masuk mana-mana. Rasul-rasul sebelum Nabi Sebelah sana ada kosong. mereka ni bawa mukjizat Banyak juga kereta. lahir Betul lah yang cakap. dapat dilihat di semua kaum ni, tapi mereka tetap Kita itu depan sini je tak sampai ke sana jalan itu kan. Memang kita pakai sini itu. ni dalam Tak, yang kita makan itu pun depan ni je. Depan depan Memang ni di mana ada bas lagi sih. situ je. sila bil ayat Kalau penuh ya. dulu kan. Ada kita dulu kita dah boleh turun parking kat sana bangunan ni. Alik tu nak hantar ni. Alik dah ke depan dah. Nak turun anak-anak sini.
Sini, blok ni. Okey, terima kasih. Yalah, okey. Alik pergi photostat dulu. Kita Ya. tunggu sini je. Dia ambil ini, ya. Kunci. Tak. Kunci punya kot. Photostat apa jual punya aku janji jual kata Kak Long lupa nak anu. Kenapa pula dia buat apa ni kepung-kepung ni? Jadilah nak renovate. Tu dia orang belakang kita. Alip. Oh. Nak buat baru tu. Sebab yang kawan dia yang buat duduk bangunan baru tu jual. Oh dia cat lah. Tu nampak lawa patut. Nampak lawa sikit pun dia cat ni nampak. Jual punya tak cat lagi. Jual punya tak. Ambil masa ni. Bukan senang. Tu lah. Lawa sikit cat lah. Nak buat. Sebab ada kosong. Nanti pun dapat masuk parking. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil dapat. Dapat Besar. Alik parking kereta tu. Apa? Mana? Oh salah kan Blok Melati pula. Blok Melati bukan sini. Wah. Aduh ya nak. Tuah punya nak tengok betul kali. Sebaik tak angkut barang. Melati. Betul lah. Melati mana? Orat sebelah kan? Betul. Aja. Salah blok. Ayal. Sebaik tak angkut barang. Yang dia dah keluarkan barang Kawan dia pun tadi ke sini tadi. Kawan dia kata sana Melati. Tadi yang sama dengan dia rasanya. Memang nak keluar susah. Dia nak parking. Dia nak masuk parking masuk parking. Kat sini Tak sebelah pula. Oh, sebelah sana. Tadi kawan jual tadi pun sama juga. Memang sana kot. Tak tahulah. Hari tu kita datang sini sekejap je. Dekat dia dah cat bangunan baru jual pun Masuk tak depan kenal sana. dia. Dia memang dia dua kali kot masa ambil dia tu. Itu tak perasan mana satu. Boleh nak masuk sini Okey. Kawan dia tadi bersama dia juga tadi kanda nak ke sana. Kat sini untuk daftar ni je. Kita tekan dia punya ni dulu, baru kita ni cari jalan dulu parking. Tu sana tu. Okey. Depan ni. Kat TMB ni. Balik TMB ni. Dia pakai depan dia ni lah ni. Ni je lah. Oh dia situ Ni tu. Oh ni lah ni. Orange. Oh ada kabin ni. Ingat ada kabin ni. Dia kawan dia tadi gimana tadi tu kan. Nak parking kat dalam tu tak boleh masuk kot. Nak kena angkat barang juga. Penuh dah parking tu. Ada parking juga. Sebenarnya air dia parking depan ni boleh ke? Taklah, air dia bukan kat depan sana. Air ni kat depan tu. Kan dia kena ke depan lah. Ni depan kereta ni Depan tu. Dekat motor. Benda tu rasanya macam boleh. Motor tu boleh kot sebab bukan jangan nak keluarkan kan. Tak ada kereta kan? Besar. Itu menyeramkan. Kau tahu apa? Tempat duduk belakang penuh dia punya teddy bear. Kita tengok tu kan, kita terdiam. Bayar bangga. Bayar bangga dah. Tak tahu lah bayi abang ke tak. Laki. Perempuan dah. Oh. Kalau lelaki nampak lah. Kita buat pelawat tu. Tengok benda tengah jadi bibi. Kalau perempuan berapa lapis? Abang cakap kat muka rasa. Ya, aku juga. Okey, dah. Cukup. Penuh lah. Benda tengah jadi bibi. Kau sedar.
Tolong kau cakap orang bibi. Bahagia ni. Kenapa? Terkena sibuk. Apa dia? Tu ke? Ni Aiden nak keluar kejap katanya. Bahagia. Beli. Pergi nak beli kipas. Kipas batal. Kipas dia memang Tak ada panas. kakak yang Tak boleh bahaya. Kau macam ketuk kan dah. Ni yang kipas ni. Sakit ni. Boleh. Bagi kakak. Takut. Macam Nak beli kipas Ha. duduk. Kipas diri ke apa tu? kena macam ni. Kipas duduk tu. Kipas berdiri kita tak boleh. Asal? Kipas berdiri tak boleh. Kita boleh kipas duduk je. Kakak dia boleh ya ni kakak pernah nak. Maksudnya apa? Dia kat sini tak bagi? Apa dia? Oh. Kakak kalau dia cadar kau pasang nanti kan. Ada. Kantang. Ni kata 2 layer dah pun dah tu. Tangan duduk. Cuci lagi kan. Kakak, nak. Baik, nak kita kereta ni. Bye. Lepas jual pula. Bantal dengan tu, bantal tu tinggal berbang lah. Ni satu kereta je ke apa? Ha? Saya rasa. Ah, 2 kereta boleh. Tapi kereta kau tu blok semua. Blok apa? Tu. Tempat elektrik tu. Kenapa? Ha, bolehlah cari batal sekali. Okey, sesi pemasangan kipas yang baru beli untuk Najwa. Panas ni Najwa. Nah, ni. Panas ni. Bukan. Mana ni? Bukan. Ambil gambar kat nombor 2 kejap dengan you. Najwa. Tata Jua. Hai, Tata Jua. Cik kat lu. Apa deki je? Kalung kau yang nangis nanti kat Long.